Ada tak semua peniaga di negara kita mendaftar perniagaan mereka? Peniaga-peniaga di Malaysia ni wajib untuk mendaftar perniagaan mereka. Dekat mana mereka akan pergi daftar? Mereka akan daftar perniagaan mereka dekat Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dan ada juga akta-akta tertentu untuk jenis perniagaan yang berlainan. Contohnya, iaitu akta yang pertama, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 adalah untuk perniagaan milikan tunggal dan juga dua jenis perkongsian, iaitu perkongsian biasa dan juga perkongsian berhad. Dan akta yang kedua iaitu Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, iaitu akta ini hanya untuk perkongsian liability terhad yang diwujudkan secara baru-baru lagi. Dan akta ketiga iaitu Akta Syarikat 1965 adalah akta yang diwujudkan untuk mendaftarkan dua jenis syarikat yang wujud di negara kita, iaitu syarikat sembilan berhad dan syarikat awam berhad. Macam mana dengan jenis perniagaan yang lain? Join StarTutor untuk mengetahui lebih lanjut.